Pening lah tuan bila acik yang pernah nasihat orang lain terkena love scam, alih-alih dia pun terkena. Tu sebab saya kata cinta tu buta, cik. Cik, kalau tak pandai bercinta, jangan bercinta. Lagi satu, air pun dah tak ada. Dah sampai dah ke garisan penamat. Sudah-sudah lah tu. Ni saya ajar ni, kalau betul nak bercinta sangat, kan setiap hari kan pergi masjid. Kat dalam tu banyak Pak Haji duda kat dalam tu. Kalau dapat yang sporting sikit, dapatlah payung emas. Pilihlah yang kat situ, banyak tu depan mata. Tak payah berangan nak Mak Saleh bagai apa semua. Tu aku cakap, yang kau nak bercinta ni, masalah kau bercinta dengan Mak Saleh. Satu je soalan aku nak tanya, pandai skipping? Skipping pandai? Kau skipping pun tengok kamu. Kau jangan berangan lah nak bercinta dengan Mak Saleh. Kan Rahmat ajar apa? Rahmat kata, asal kita daripada mana? Tongkang pecah, pari sulung, batu pahat. So kalau nak cari pasangan ke, nak berangan bercinta, cari label-label yang parit-parit. Sorry lah, love scam memang aku nak bagi stepek je. Pasal yang ada ni semua yang kena love scam, kalau tak percaya, awak tengok yang kena love scam ni semua, kau cuba tengok muka. Kau tengok muka seorang-seorang. Sudah-sudah lah ni. Nak make up macam mana pun tak ada siapa nak pun. Ni love scam aku ni pun nak nasihat susah. Sebab cinta tu buta. Tak adanya Mak Saleh tu nak dekat nenek. Kalau kita duduk bercinta, lelaki bagi duit kat perempuan. Ni tak, engkau pula bagi duit kat lelaki. Tu aku pelik tu. Jumpa tak pernah apa, tak pernah duk bagi duit. Kau nak botok pun tak jalan, kau nak enjin tak jalan. Dah boleh lipat ke belakang dah. Dah boleh lipat ke belakang. Nyamuk kat belakang kau tak payah tepuk pakai tangan kau. Libas saja boleh libas gitu. Sudah-sudah lah tu ni. Ni sudah-sudah. Aku tak faham, rumah dia tak ada cermin ke? Kau cuba beritahu aku, nak nasihat macam mana lagi? Cuba tanya kawan dia tu umur berapa? Umur berapa? 75? Sudah-sudahlah 75. Malam pertama pun tak tahu nak buat apa terbaik. Ni kau bayi dengan kau kan patah pula tulang. Tak apa lagi. Besok raya nak bergaduh pula. Balik belah rumah I, balik belah rumah you. Kau pula nak balik rumah dia, kau pun tak faham bahasa dia. Tak nak kalah pula tu kalau dia cari Pak Ji Kasim, Pak Ji Ali ke, tak apa juga. Tak nak cari Michael. Yang nak carinya J. Lepas tu okey lagi lah. Kalau kita nasihat dia dengar tak apa. Bila kita nasihat, kita pula kena marah balik. Betul tak betul aku cakap? Kalau sunyi tu buat cara sunyi. Yang sunyi kau nak bagi gambar kau tak pakai apa-apa tu kenapa? Tu semua bukan Mak Saleh, tu semua Wakanda. Aku tahulah, aku tangkap. Tu semua Wakanda. Kau nak Wakanda? Nak? Tahu tak Wakanda? Tahu kan?